Pulut ni dah sejuk dah. Tadi Zu masak pulut sebanyak 2 kg. Satu dulang ni 1 kg. Yang ni 1 kg, 2 kg. Ada 2 cara masak pulut untuk buat tapai. Pertama, kita boleh masak macam biasa dengan periuk nasi elektrik tu atas dapur ke, semua boleh. Yang kedua, kukus. Ini Zu guna kaedah kukus. Okey. Dah sejuk ni, Zu nak letak ragi. Ragi ni RM2 satu ni, sebiji. Dia kata 4 kg pulut untuk satu ragi. Jadi Zu kena bagi 2 lah. Dah tabur tu balik-balikkan. Dan taburlah sebelah sana pula. Letak semuanya ya hingga rata. Lepas tu nanti kita letaklah dalam bekas. Kalau ada daun, letak dalam daun. Kita pakai bekas yang kecil sikit malam ni. Letak penuh-penuh. Alhamdulillah dah siap dah 2 kg beras pulut. Zu tak tahu lagi berapa bilangannya. Nanti Zu kira nak masukkan dalam bekas dulu untuk peram. Alhamdulillah dah siap dah 2 kg tapai. Jumaat petang Zu akan buka sebab ni malam Khamis jam 1 pagi. Okey. Selamat berehat wahai tapai. Jom kita tengok tapai ni. Kerak tak? Ha? Kerak ah. Kerak sikit. Makan tak makan? Makan. Potong sikit. Okey. Dan dalam ni yang Zu guna ragi yang tak tahu berapa kg semua tu. Zu nak rasa juga. Nampaknya macam dia elok. Dia tak merah. Tapi tu buka tu tak tahu kenapa. Tapi yang